Hai guys, Assalamualaikum. Saya Jai Z Terapis ataupun boleh panggil saya Cikgu Jai. Saya sekarang berada di Redha Therapy Center yang bertempat di Gombak lah. Okey. Jadi video kali ni saya nak berkongsi satu jenis senaman lagi. Dah lama saya tak kongsi video senaman. Jadi saya nak kongsi pada korang semualah. Senaman ini dinamakan tarik pusat tengah. Senaman ni tujuannya adalah untuk memberi kekuatan kepada tenaga lelaki dan wanita lah. Untuk tenaga dalaman, untuk tenaga urat di bawah ni. Okey. Jadi ini adalah daripada senaman Melayu tua, tarik pusat tengah. Untuk buat senaman macam ni guys, korang duduk je macam biasa. Duduk bersila. Jangan lupa nafas Melayu. Buat nafas Melayu macam saya ajar. Tarik nafas hidung, lepas dekat mulut. Okey. Dah biasa saya ajar ni. Okey. Saya tak payah tunjuk lah. Alright. Jadi untuk pertama kalinya kita buat tangan Melayu ni, namanya tangan Melayu. Kemudian kita akan buat apa? Kita akan tolak tangan ni depan. Kita genggam, kemudian kita tarik macam ni kan. Sebelum tu tarik nafas, lepas tu lepas nafas. Kita buat dalam 3 kali. Lepas tu yang kali keempat, tarik nafas Melayu, simpan sekejap, tolak dan tarik, simpan kan. 5 saat kita berhenti sekejap 5 saat sambil tarik muka ni. 1 2 3 4 5. Lepas. Okey. Alright. Ikut saya buat. Alright. 1 2 3. Up. Tangan Melayu. Tarik nafas. Simpan. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas, nafas Melayu, simpan nafas di perut. Lepas. Okey. Simpan nafas di perut. Berhenti 5, kiraan 5 1 2 3, tarik muka. 4 5, lepas. Macam tu memang sedap tarik pusat tengah. Untuk memberi kekuatan tenaga dalaman baik lelaki dan perempuan. Okey, buat jangan tak buat Baik, itu saja daripada Jai Z Terapis. Assalamualaikum.